FIFA telah memberikan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, serta 7 pemain naturalisasi karena dugaan pemalsuan dokumen. Sementara tuduhan mengenai keterlibatan Indonesia dalam masalah ini tidak terbukti. Walaupun terdapat isu yang mengaitkan Indonesia sebagai pihak yang bersalah, tidak ada bukti resmi yang menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam kasus ini. Kasus ini sepenuhnya merupakan kesalahan administratif yang dilakukan oleh FAM serta dokumen yang mereka ajukan terkait pemain naturalisasi mereka. Dan inilah beberapa komentar dari warga Malaysia yang dipermalukan oleh bos besar TMJ dan FAM. Anak raja kata sabotage by entiti luar. FAM pula masih nak tarik tali. Sekarang mengaku kesilapan teknikal. Macam-macam cara korang nak menyelat ya. FAM dengan anak raja ni patut disiasat SPRM. Tapi itulah, tak ada yang berani nak sentuh FAM, apatah lagi anak raja. Kalau sentuh pun buat syarat, di akhirnya nanti pengakuan akan dibuat, tiada apa-apa bukti kesalahan. Rajak juga yang kena game. Sampai bergaduh kita sesama negeri. Sampai negara jiran pun ramai rakyat Malaysia tuduh bermacam-macam. Ada yang kata kena sabotaj, ada orang nak hancurkan Liga Malaysia. Sudahnya, kesilapan dari pihak FAM sendiri. Pemalsuan dan teknikal tu suatu yang berbeza. Saringan dalaman macam mana senang-senang boleh lepas. Kaki tangan yang sediakan dokumen, pengurusan akan lakukan semakan dan kelulusan. Dah mula ada kejadian kambing hitam. Tiba-tiba ramai pula orang Malaysia kahwin dengan Latin pula ya. Salah orang lain. Okey, bukan salah hampa lah sampai malu satu Malaysia macam ni. Faham. FAM dah ada dari zaman Mukhtar. Tiba-tiba staf FAM yang salah. Siapalah staf tu kan? Kena buang kerja apa? Isu besar dan memalukan ni. Dah staf pula kena, takkanlah pengurusan tak cek kerja staf. Habis kena kambing hitam. Kan dah cakap, dia akan cari kambing untuk dihitamkan. Boboi salahkan FIFA, FIFA salahkan FAM, FAM salahkan staff. Staff nak salahkan siapa pula? PMX. Mengaku silap itu okey. Berlagak macam tahu segalanya, itu yang cibai. Hidup di Malaysia, kalau ada jawatan, bila ada kesalahan, staf dan pegawai tentu disalahkan. Mereka tak pernah salah. Punyalah duk maki orang kat New York lah. Ancaman musuh luar negara lah. Pro-Palestin lah. Las-las sendiri bodoh, sendiri malu. Kalau dah macam tu, pengakuannya, cerita tamat lah. Rayuan pun tak ada guna lah. Dah mengaku salah, tanggung malulah penyokong negara. Toya punya cerita. Boleh tak tarik diri kelayakan Piala Asia kerana kebodohan FAM sendiri? FAM ni kurang pengalaman. Kes dah banyak berlaku. Timor Leste pun baru je kena. Bukan masalah pemain tu warga negara. Masalahnya, lepas syarat FIFA ke tidak? Susul jalur nenek moyang. Betul-betul noob FAM ni. What? Tak mungkin staf yang buat kerja silap. Jikalau silap pun, dokumen itu pun akan dihantar ke pejabat pengurusi untuk disemak dan diluluskan. Sudahnya staf sendiri yang jadi kambing hitam. Standard lah tu. Bangau bangau. Tak di isu orang nak sabotaj Malaysia, Indonesia dan Vietnam yang dimaki oleh fans Malaysia. Tak ada masa diorang nak dengki dengan Malaysia. Last kali kebodohan FAM tu sendiri. Dia simple je. Sebab lawan Vietnam hari tu, Harimau Melaya Kitai diorang 4-0. Lepas tu asyik menang je terus. Harimau kalah. Kalah dan kalah. Tak adanya hal ini terjadi. 100 pemain warisan HM register sekalipun, Konoha, Vietnam atau sesiapa pun mereka takkan peduli. Tu yang sebenarnya. Kalau Harimau Malaya masuk 20 orang player keturunan dan tetap kalah, rasanya tak ada siapa kisah.